Cik, panggil korang. Kau nak menangis sekarang pun dah tak guna dah dia. Benda dah jadi, dah viral dah pun. Aku malu, Sally. Aku tak sangka isteri Faris boleh buat sampai macam ni. Di mana boleh sabar kalau lelaki dia curang? Benda ni dah jadi besar tu dia. Kau kena buat keputusan. Kau jauhkan diri daripada Faris. Putuskan semua benda. Kau bersihkan balik nama kau. Dia kau baliklah. Minta maaf dekat Isyad. Kalau semua benda semudah yang kau cakap. Balik, minta maaf, tutup cerita. Aku yakin Faris, dia akan settlekan semua benda ni. Aku yakin. Okey? Dia tak akan biar aku seorang.